Kalau anda tengok condition minyak gearbox Honda Civic FD ni, dia tak teruk sangat dalam 20,000 km. Memang macam inilah keadaan dia. Customer Civic FD ni, dia datang dekat workshop bukan sekadar nak servis minyak gearbox sahaja tau. Plus, dia nak letak transmission treatment yang berkualiti tinggi. Sudah semestinya transmission treatment RM AutoCare. Dia nak guna 2 botol. Iyalah, kereta pun dah agak lama. Boleh dikatakan sesuai lah nak buat rawatan awal sebelum terjadinya masalah gearbox. Ikhtiar dulu dengan transmission treatment RM AutoCare. Untuk kes rawatan awal, kita letak 2 botol. Bergantung pada model kereta. Ada yang 3 botol, ada yang 4 botol. Tapi kebanyakan kereta 2 botol lah. Tapi kalau kata kereta tu masih baru lagi, boleh letakkan 1 botol transmission treatment RM AutoCare. Yang ni paling kita recommend sebab transmission treatment kami ni dapat mengawal suhu gearbox, dapat menjaga komponen dalaman gearbox, dapat menjaga kualiti minyak gearbox, macam-macam lagi function dan kelebihan dia. Memang inilah option yang terbaik. Gunakan 1 botol setiap kali servis minyak gearbox. So untuk anda kat luar sana, pergi ke workshop-workshop yang dah dapatkan transmission treatment kami supaya anda semua dapat servis daripada workshop tu, dapat juga transmission treatment kami dan dapat juga advice daripada mekanik. Dan untuk owner-owner workshop kat luar sana, inilah masanya untuk anda semua tambah nilai servis bersama RM AutoCare. Kalau nak dapatkan transmission treatment yang berkualiti untuk customer-customer, boleh contact kita sekarang.